نستطيع أن نلتقي مساء اليوم لنكمل ما درسناه في هذا الأسبوع، وهو بالأمس عن ماذا؟ عن أنواع الفعل. Okay, so kita bincangkan semalam salah satu jenis kata kerja dalam bahasa Arab, ianya dari aspek perbuatan itu berlaku boleh dibahagikan kepada 3 kategori ataupun 3 jenis, iaitu fi'il madhi, al-fi'il mudhari' wal-fi'il al-amr, kan? Fi'il al-amr. So apa yang dimaksudkan dengan fi'il madhi, Amirul? Ya, Doktor? Apa yang dimaksudkan dengan fi'il madhi? Fi'il madhi adalah lampau Menunjukkan peristiwa itu berlaku pada pada masa lampau, masa lalu. Masa lampau tu maksudnya ketika mana penutur itu bercakap, perbuatan itu telah dilakukan sebelum dicakap. Mungkin perkara tersebut baru je berlaku, kan? Ataupun perkara itu dah lama berlaku, ataupun dia tak lama sangat berlaku. So dalam ruang lingkup masa itulah dipanggil fi'il madhi. Manakala mudhari' maksudnya ketika mana mutakallim atau ketika mana penutur itu bercakap tentang perkara tersebut, tentang peristiwa tersebut, so peristiwa tersebut belum berlaku. Belum atau sama ada sama ada memang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Itu fi'il mudhari' lah. Manakala fi'il amar, ketika mana penutur itu berbicara tentang perbuatan tersebut, so perbuatan tersebut belum lagi berlaku, tetap bahkan ianya akan berlaku. Itu fi'il amar. So merujuk kepada 3 masa tersebut, maka terbahagilah kata kerja dalam bahasa Arab ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Okey, so ini adalah latihan yang Amirul telah buat pada semalam. Alhamdulillah semuanya okey, kan? Menunjukkan jumlah fi'liyah, yang mana jumlah fi'liyah itu bermula dengan fi'il. So kerana bermula dengan fi'il, maka perlulah kita ketahui juga apakah jenis-jenis kata kerja yang ada dalam bahasa Arab. So yang kita belajar pada semalam adalah kata kerja dari aspek masa perbuatan itu dilakukan terbagi bertiga, al-fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Okey, so masih ingat lagi Amirul? Saya masih boleh ingat lagi. Wah, buruk tulisan saya. Okay, ni boleh difahami ni. Okey. Tak apalah, beberapa perkataan contoh terutamanya huruf kaf lah yang Amirul kena baiki sikit lah. Kaf. Okey, so hari ni sebelum kita berpindah kepada jenis kategori yang lain, kalau semalam doktor hanya meminta kepada Amirul untuk mengeluarkan sahaja kata kerja fi'il madhi dan juga fi'il amar, fi'il mudhari' daripada teks yang diberikan, hanya keluarkan. So pada malam ni kita perkasakan lagi kefahaman Amirul dengan Amirul membina ayat yang pertama menggunakan fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari' dan yang ketiga fi'il amar. Okey, yang mana penggunaan fi'il atau kata kerja tersebut menggambarkan apa yang Amirul telah buat, sedang buat, ataupun apa yang Amirul fi'il amar ni arahan lah, kan? Mungkin Amirul bagi arahan kepada adik ke, bagi arahan kepada kawan Amirul ke, bagi arahan kepada termasuk arahan kepada, contoh bagi arahan kepada pesyarah ke, contohnya macam tadi Amirul kata minta izin, kan? So dalam meminta izin tu pun permintaan arahan, permintaan juga. So tu boleh juga, kan? Fi'il amar. Fi'il amar, kan? Arahan yang meminta izin tu termasuk juga fi'il amar. So Amirul cuba buat mengikut kehidupan apa yang Amirul lalui, supaya ianya relate dengan kehidupan Amirul lah. Okay? So setiap kategori itu kalau sempat lah Amirul buat 5. Kalau tak sempat untuk dibincangkan, mungkin Amirul buat 3 dulu, takut tak cukup masa, kan? Mungkin buat 3 dulu, nanti bakinya tu lengkapkan lah kemudian. Baik, boleh, tak ada masalah. Boleh.
Boleh. Boleh Contoh Doktor bagi contoh dulu lah. Okey, contohnya fi'il madhi, doktor hari ni doktor buat apa hari ni? Pagi Kerja. tadi ada. Contohnya fi'il madhi tadi contohnya okey. So doktor sebutkan pagi tadi doktor buat tanawaltu al-futura ma'a az-zumala. Contohnya kan, tanawaltu al-futura ma'a az-zumala. So doktor sebut kat situ, tanawaltu tu maksudnya saya apa saya makan, mana saya mengambil al-futur, sarapan ma'a bersama kawan-kawan saya. Contohlah kan. So doktor menggunakan doktor tengah mengungkapkan apa yang doktor buat pada pagi tadi contoh. Manakala fi'il mudhari' contohnya doktor katakan apa yang doktor sedang buat contohnya al-an, contohnya uqaddimu al-muhadarah an anwa' al-fi'il contohnya. So saya sedang membentangkan kawaid tentang fi'il yang terdapat dalam bahasa Arab. Itu fi'il mudhari' lah. Okey, contoh kalau fi'il amar contohnya doktor katakan doktor bagi arahan kepada anak doktor itu kan. Ya bunayya, contoh ya bunayya solli solatal maghrib. Wahai anakku contohnya kan. Solat maghrib dulu kan. Solli solatal maghrib. Itu contoh. So contoh-contoh tu bila kita datangkan contoh tu relate dengan kehidupan kita, so itu kita menggunakan bahasa Arab lah. Kan menggunakan bahasa Arab untuk kehidupan kita. Sama ada perbuatan itu masa lampau, selalu ataupun sedang kita lakukan ataupun akan lakukan ataupun arahan. Boleh kan Merun? Boleh, saya boleh cuba. Buat ayat yang ringkas semua tak apa. Okey, baik. Okay, Yang so doktor pendek-pendek pun boleh. Okey, boleh. baik. Kan pendek pun tak apa. So doktor bagi masa berapa minit? 15 boleh? 20 boleh ke? 17 boleh ke? Betul. 17. Boleh. Minta 2 Extra. minit. Okey. Yalah, okey. So maknanya kalau 17 sekarang 8:17 kan? Dalam 8:30 lah kot. Berapa 8.32 20? lah. 8:35 gitulah. Okey. 8:3 lepas tengah gitu. 34. 8.35 lah. 8:35 lah. Okey, 8:35 lah. Eh? Terima kasih. Okey. Terima kasih.
Okay, Amirul. Assalamualaikum. Ustaz, boleh Al, tak? Saya ya, lagi 2 minit saya nak lagi dua je saya. okey, okey, baik. Kita tunggu. Doktor, Ya, okey. saya buat 3 je boleh? Boleh, boleh. Setiap jenis tu 3 kan? Ah, Boleh. Apa ni Amirul, letak bagi gambar, letak dekat tu, dekat WhatsApp. Boleh. okey. Kalau ada bagi tahu Baik. Okey. Ya, kita edit, ni masukkan dalam Assalamualaikum doktor slide. dan
Oh, okey, okey. Baik. Okey. Kita sharekan semula. Please. Okey, so kita tengok sama-sama. Adakah jawapan Amirul hal ijabatuka sahihah? Sanara. Okey. Apa? Sorry. Betul Okey. betul saya minta izin untuk left dan masuk balik. Okey, boleh. Kenapa tak stabil eh? Oh. Saya try sekejap. قلت الجامعة في الساعة في السنة أو في السنة الماضية. سجل. العام الماضي كتبت درست في المكتبة كتبت الواجب. أوكي.
Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Alhamdulillah. Ni slide pula saya tak nampak. Aduh. Okey, boleh kita teruskan. Amirul boleh Saya cuba tukar data. Boleh saya tukar data ni sebab. Okey. Baru cantik. Okey, saya nampak. Okay. Oh, So, tak kita tengok nampak kepada saya tak jawapan yang boleh. Amirul bagi ni. Okey, kita lihat pada fi'il madhi dulu Boleh Baik. Amirul bacakan tak jumlah al-jumlah allati katabtaha huna? Iqra ya Uh, Amirul. Okey. Yang pertama untuk fi'il madi ialah dakhaltu dakhaltul jami'ata fi sanati madiyati. Dakhaltul jami'ah. Dakhaltu al-jami'ata fi sanatil madiyah. Ya. Oh, madiyah. Okey. دخلت Tabulat. الجامعة في السنة الماضية. ما معنى هذه الجملة يا ميرول في Saya اللغة masuk المال؟ universiti tahun lepas. Okay. So mana fi'il madinya? أين الفعل الماضي؟ Kalau yang pertama, fi'il madi dia dakhaltu. Okay. Tu. صحيح. Perkataan tu. Okay. ثم الجملة الثانية Uh, ayat kedua, Berdua. ayat kedua. Oh, Ha. maaf. Okey, yang kedua. Darastu fil maktabat. درست في المكتبة. Darastu fil maktabat. أين الفعل الماضي؟ Maksud dia saya belajar di perpustakaan. Bila tu? Bila? Oh, bila? Sekarang ke? Tadi. Akan datang? Tadi saya belajar dengan puan Yana dekat library. Okay. So darastu fil maktabah contohnya sobahal yaum kan? Pada pagi ini sobahal yaum. Contohlah, kalau kita nak terangkan lagi dah kan, pada hari pagi tadi. Betul. Okey. Al-jumlah as-salisah. Dekat mana fi'il ni? Mana fi'il dia? Aina al-fi'il? Darsatu fil maktabat. Darastu. Darastu. Kataan ada huruf ta. Domir tu kan, domir ana tu. Darastu. Okey. Thumma al-jumlah thalitha. Okey, nombor 3. Nombor 3 adalah katabtul wajiba. Katabtul wajib. Katabtu sorry. al-wajib kan? Katabtu al-wajiba. Katabtu Okey. al-wajiba. Saya Eh, menulis. Aina al-fi'il madhi huna? Mana fi'il madhi dia? Kalau yang katabtu tu saya ambil yang katabtu. Okey, sahih. Katabtu. Ya, katabtu. ثم الفعل المضارع. الفعل المضارع يا أمير اقرأ الجملة الأولى التي كتبتها. Okey, yang أدرس. adrosu. أدرس. Adurosu. أدرس. 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 Adrusu fil jami'ati. في الجامعة. Fil jami'ah. Saya belajar di universiti. Okey. Saya sedang belajar di universiti. Okey, betul. Jumlah tsaniyah. Nah, nombor 2 pula. Nombor 2 pula ialah aktubul wajibah. Betul juga kan. Saya menulis tugasan. Okey. Okey, jumlah tsalitsah.
Iqra'u fil maktabat. Ikra' ke apa tu? Cuba baca dulu. Ini fi'il mudhari' kan? Ah, Okey. akro. Akro. Ya. Oh. Aqra'u, kalau fi'il mudhari' dia marfu' je baris depan. Aqra'u. Akra'u fil maktabat. Aqra'u fil maktabati. Ma mana Akra'u. hazil jumlah? Apa maksud dia? Saya membaca di perpustakaan. Ya, betul. Mana fi'il mudhari'nya? Kalau yang Mana dia? ni akra'u. Aqra'u. Ada alif. Okey. Ahsan. Okey, linanzur ila al-fi'il amr. Okey, contohnya? Fi'il amal yang pertama. Udrusu. Hai. Okey. Adrusu. Okey. Kalau fi'il amar, dia punya baris akhir itu adalah berbaris mati. Majzum. Istilahnya Oh, panggil majzum. majlis. Panggil majzum. Sorry, bukan majzum. Kalau fi'il amar ni dia mabni ala sukun. So istilahnya sukun. Dia baris mati. Oh, Fi'il adrus. amar mabni ala sukun. Udrus kan? Udrus bijiddin. Sila belajar bersungguh-sungguh. Dengan serius lah. Bijiddin tu kan, dengan serius. Oh, tak ni. Mana fi'il amarnya kat situ? Kalau yang udrus udrus fi'il amal. Udrus kan? Arahan. Udrus. Kan? Udrus. Udrus. Okey, nombor 2. Jumlah tsaniyah. Ke ukro. Akro. Okey, kalau fi'il amar dia biasanya mula kat depan tu, kalau kamu nampak hamzatul wasli tu kan, baca dengan Ya. kasrah baris bawah. Iqra. Ikro fil maktabat. Okey. Iqra fil maktabah. Okey, betul. Ahsan. Jumlah yang ketiga. Okey. Tadi tu. Iktub. Oh, bukan. Uktub. Okey. Uktub wajibaka. Uktub wajibaka. Uktub wajibaka. Uktub Okey. wajibaka. Okey. So, ada soalan tak? So far. Setakat ni saya steady lagi. Saya tengah apa? Kalau tulisan saya okey doktor. Cuma Macam saya mana? nak tahu macam mana kita nak tahu yang baris akhir tu, contoh macam yang ta tu kan, kita nak sebut ta ataupun kita matikan macam apa? Macam maktabati atau maktabat. Soalannya tak apa tadi? Baris bawah Kalau contohkan macam Iqra, kata Iqra fil maktabati ataupun maktabat. Nak maksudnya yang ta tu macam ni, kita nak matikan ataupun kita kena sebut? Okey, kalau dalam keadaan kita berhenti, wakaf, okey, kita boleh matikan je, fil maktabah. Oh, fil maktabah. Okey. Okey, fil maktabah lah. Kalau Kita sebut berhenti. pun, kalau sebut Kalau tak. nak sebut sebagai nak tahu, kalau nak tahu baris asalnya adalah bukan berbaris bawah lah sebab dia terletak selepas fi. Di. Kan, tu tadi fi al-jami'ati. Fi maktabati. Itu baris dia yang baris dia lah selepas kedudukan selepas fi. Tapi oleh kerana kita wakaf, mana kita berhenti pada tempat tu, maka taskinkanlah, matikan dia lah. Tapi apa yang Amir buat tu betul lah. Kan, fil maktabati. Kalau nak baca dan kita berhenti kat situ, fil maktabah. Tapi kalau nak tahu baris akhirnya, baris apa doktor? So bariskanlah baris bawah sebab dia terletak selepas huruf jar. Kan, huruf jar yang kita belajar pada minggu pertama tu, huruf jar kan salah satu jenis kata dalam masyarakat kan, huruf kan.
So huruf jar ni fungsinya menjadikan kata nama selepannya menjadi baris bawah. Faham? Okey. Boleh eh? Saya cuba fahamkan. Boleh ke doktor saya 1 minit untuk saya salin ni? Boleh, boleh. Boleh? So, okey, yang ni. Allahu Akbar. Apa hal? Mungkin kita nak tambah sikit maklumat lah. Okey. Boleh eh? Boleh, boleh. Mungkin Amirul tertanya-tanya, kalau fi'il amar ni doktor, kan biasanya dimulakan dengan hamzatul wasal kan? Macam nak bariskan? Sebab tadi doktor nampak bila perkataan yang darasa tadi, udrus baris depan. Lepas tu perkataan ikra' baris bawah pula. Oh, saya Betul tak? jadi confused sikit dulu. Itu yang doktor nak share ni. Okey. Baris yang kat depan ni, okey, Amirul lain kena ingat fi'il amar, kaedah dia, fi'il amar ini dibentuk daripada fi'il mudhari'. Fi'il amar Okey, contoh kita ambil fi'il kataba kan. Kita ambil fi'il ada tulis kat sini bawah ni. Okey, kataba. Itu fi'il madhi dia. Fi'il mudhari' dia apa? Yak Ya, tubu. ya betul. Oh, Okey, fi'il mudhari'nya yak tubu. ya betul. Okey, yak tubu. Okey, macam mana nak buat fi'il amar? Fi'il amar dibentuk daripada fi'il mudhari' dengan pertama dihazafkan. Maksud hazaf tu maksud digugurkan. Digugurkan. Huruf mudhara'ah tu, ingat tak huruf mudhara'ah ada 4 kan? Alif, nun, ya, ta. Yang disebut sebagai huruf tambahan kat depan bagi fi'il mudhari' itu bagi huruf mudhara'ah. So pertama digugurkan. Okey, bila gugur, yang tinggal apa? Jalan. Boleh sebut tak macam ni? Ketuk, boleh tak ketuk? Tak boleh kan? Boleh nampak kelat Ah, nak rasa. so tak boleh. Dalam bahasa Arab, suku katanya tidak boleh bermula tanpa baris. So dia letak, that's why dia letak hamzah. Okey, hamzah kat depan kan. Kemudian minta maaf, dia undur sikit boleh? Undur steps. Ustaz. Okey, pertama tadi digugurkan Boleh, kan? pertama tu Digugurkan dia huruf gugur. mudhara'ah yang kat depan tu gugur, okey, nombor 1. Yang nombor 2, step nombor 2, kamu kena baris matikan dia. Okay, faham? Okey, so menjadi apa? Ketuk. Macam tu Ketuk. kan? Ya. So okey, kemudian step yang terakhir untuk membolehkan kita sebut ditambah hamzah kat depan. Okey, sekarang persoalannya step yang last tadi, doktor nak bariskan hamzah wasal tu dengan baris apa? Dengan melihat huruf yang ketiga tu termasuk hamzatul wasal lah. Ni huruf pertama kan? Pertama, kedua, tiga. Huruf pertama ni iaitu ta ni, dia baris apa? Yang ta tu dia baris mati. Tak, ta ni, ta, bukan ba, ta. Baris sab. Wow Depan. kecil. Baris depan kan? Ha? Nampak tak? Baris depan kan, ta tu. Yang doktor bulatkan tu. Okey, nampak? So baris ni sama barisnya. Jadi uktub. Oh, ambil yang kat belakang tu je. Dia ikut baris yang huruf ketiga. Selepas kita tambah hamzatul wasli tu. Oh, so kalau yang kalau tu ikra. Okey, tengok okey. cuba tengok darasa tadi. Kita ambil ikra. Okay. Okey, ikra je lain pula. Kalau ikra je lain. Maksudnya mudhari'nya apa? Yaqra'u kan? Yaqra'u. Okey, yaqra'. Okey, yaqra'u. Okey, kemudian kita nak datangkan sebagai fi'il amar kan? So, dia yaqra'. Tu step pertama kita skinkan dia, lepas tu delete, tambah depan. So, kita nak baca sama adakah aqra'? Tak boleh. Tak kena. So, dia ikra'. Tak boleh. Dia bukan aqra' tapi ikra'. Okey. So, maksudnya kalau laju fathah baris atas,
hamzatul wasli itu baris bawah. Oh, Ah, so dia manakala ikut yang baris lain, ketiga. ya baris ketiga. Kecuali kalau je baris atas. Baris atas dia kena ikut bawah juga. Tapi kalau untuk baris depan, kan, dia kena baris depan. Kalau je baris bawah, dia kena baris bawah. Kecuali yang yang atas, baris atas je. Hamzatul wasli ni tetap baris bawah. Contoh Oh, so bagi kalau macam baris yang bawah kan. kubu ni. Contoh bagi kalau baris bawah pula. Jalasa yajlisu. Jalasa Jalasa, yajlisu. jalasa, ya jadi su. Okey, jalasa yajlisu kan. So jalasa yajlisu. Tengok huruf yang ketiga ni. Okey. Lepas kita buang ya tadi. Kan? So ni baris apa? Baris bawah kan? Betul. So ikut baris bawah. Ijlis. Okey? Ijlis. Itu maklumat tambahan lah. Maklumat tambahan macam mana nak membariskan hamzatul wasli di hamzatul wasl itu yang terletak di awal kata kerja fi'il amar. Okey, so clear Okey, so pada malam ni kita akan belajar satu jenis lagi kata kerja. So kita dah selesai lah secara basicnya tentang fi'il madhi, mudhari' dan amar. So daripada latihan yang Dr. berikan ini, nampak macam Amirul alhamdulillah boleh faham dan boleh membezakan di antara fi'il madhi, mudhari' dan juga amar. Okey, kemudian that's why kita berpindah kepada jenis yang kedua yang masih berkaitan, maksudnya pembagian ini masih ada kaitan dengan pembentukan ayat lah. Sebab ada jenis-jenis perkataan, jenis-jenis kata kerja itu dia tidak terlibat secara langsung dalam pembinaan ayat tetapi lebih ke arah pembentukan kata. Tapi jenis yang Dr. pilih ni dia ada kaitan dengan nak buat ayat nanti. Tadi ada kaitan kan untuk buat ayat sebab untuk menggambarkan peristiwa itu telah berlaku, sedang berlaku ataupun akan berlaku kan. That's why Dr. ketengahkan tajuk tu. Okey, tajuk yang kedua juga dia ada kaitan dalam untuk membina ayat. Iaitu kaitannya adalah perbuatan yang dilaksukan itu adakah melibatkan objek ataupun tidak. Contoh daraba. Maksud daraba tu pukul. Kalau pukul, Amirul pukul, ada tak objek yang kena pukul? Ya, Amirul. Saya cakap seorang-seorang daripada tadi Dr. Azim. Kalau saya kena pukul, saya ada objek. Ada kan? Itu dipanggil fi'il muta'addi. Itu dipanggil fi'il muta'addi. Mana fi'il yang menyebabkan ataupun ada kesan terhadap benda lain, objek. Atau bahasa mudahnya ada objek lah. Kan dia ada kata kerja, kemudian ada pelaku dan dia ada objek. Contohnya pukul. Contoh-contoh yang Amirul bagi tadi kat depan tu, sebenarnya sebahagian itu dia merupakan fi'il muta'addi. Dan Amirul tidak meletakkan objek. Sepatutnya Amirul perlu meletakkan objek. Okey, kena ingat. Objek dalam bahasa Arab dipanggil apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Istilahnya maf'ulun bihi. Al-maf'ul bihi. Kena ingat. Al-maf'ul bihi itu merujuk kepada objek. Contohnya makan. Bila makan, mesti ada benda yang dimakan kan? Kau makan nasi ke, makan roti ke, makan keripik ke, makan apa-apalah kan? So, kata kerja akala, makan tu kan? Dia memerlukan objek untuk melengkapkan makna dia. Okey, makan, kemudian siapa yang makan, kemudian apa yang dimakan. So apa yang dimakan itu dipanggil al-maf'ul bihi, objek. Okey, sekiranya fi'il tersebut tidak memerlukan objek yang kena, maka ia dipanggil fi'il lazim.
Maksudnya tak ada objek kena. Yang ni ada objek. Bahasa mudah macam tu. Fi'il lazim no objek, fi'il mutaaddi ada objek. Contoh tak ada objek. Duduk Duduk. ataupun berdiri. Berdiri. Amirul berdiri. Ada tak objek yang kena? Yang didirikan ada tak? Mana ada? Kita yang berdiri. Kan? Qamah, contohnya qamah. Begitu dengan jalasa. Ada tak yang didudukkan? Tak ada. Tapi kalau jalas tu, contohnya saya duduk. Ajlisu, saya duduk. So jalasa pun di bawah kategori fi'il lazim. So fi'il lazim kalau kita baca mafhum kat sini, fi'lun yaktafi bi fa'ilihi. Maksud itu kata kerja yang memadai dengan pelakunya sahaja untuk menjadikan ayat itu lengkap. Oh, faham? So, Okay. dia tak ada objek. Tak ada objek, tak perlu pada objek langsung. Untuk menjadikan ayat itu lengkap dari segi tata bahasa cukup. Maksudnya ada kata kerja, ada pelaku, cukup. Contohnya macam apa yang Merul bagi tadi, contohnya kalau kat sini dakhaltu tadi. Dakhaltu asal perkataan dakhaltu dia fi'il lazim. Dia tidak melibatkan objek. Maksud dakhaltu, apa maksud dakhaltu? Amirul masuk kan? Amirul masuk dengan maksudnya masuknya Amirul itu adakah kaki saja ke satu badan keseluruhan? Satu badan. Okey. Dan ada tak objek yang kena masuk? Tak ada kan? Saya je kena masuk. Yalah, maksud kamu diri kamu lah yang masuk. That's why ianya merupakan fi'il lazim. Okey. Kemudian sebahagian sekolah, sebahagian sarjana meletakkan tanda-tanda ianya fi'il lazim tu, contohnya kan apabila perbuatan itu dilakukan oleh semua anggota badan. Contoh tadilah masuk kan, bila kita masuk kita akan melibatkan semua anggota lah kan, tangan pun kita jelas satu badan. That's why ianya fi'il lazim. Tapi kalau pukul kita guna tangan saja, tidak melibatkan hidung ke kaki ke kan. Sebab pukul kan. So sekiranya melibatkan sebahagian anggota, ianya dikategorikan sebagai fi'il mutaaddi. Ni tadi. Itu sebahagian apa yang ulama cuba meletakkan tanda-tandanya lah. Contoh perkataan zara kan. Apa maksud zara? Ziarah. Apa maksud ziarah? Melawat lah. Melawat. Okey, bila Amirul melawat, ada tak orang yang kena lawat? Ada. So dia panggil fi'il mutaaddi. Jadinya kalau Amirul nak buat ayat daripada zara, mesti pastikan adanya pelaku dan pastikan adanya maf'ulun bih, objek tadi. Contohnya zara Amirul. Kalau Amirul buat ayat zara Amirul berhenti sampai situ, khata' lah, salah lah. Sebab kata kerja itu memerlukan objek. Siapa yang Amirul ziarah? So Amirul pun cakap zara Amirul ummahu, contohnya kan, ummahu. Amirul telah ziarah maknya. So perkataan mak tu menjadi objek. Okey. Kemudian objek dalam bahasa Arab Amirul, dia berbaris atas. Sentiasa berbaris atas. Dipanggil mansub. Mansub. Mansub baris atas. Kalau fa'il, ingat lagi tak? Kalau fa'il di baris apa? Fa'il di baris depan. Fa'il tu berlaku. Okey jelas Contoh ayatnya zara at-talib muhadirahu fil maktab. Zara at-talibu muhadirahu fil maktab. Pelajar itu telah melawat pensyarahnya dekat mana? Dekat pejabat tu. So mana orang yang melawat dan orang yang dilawat. Ni fa'il dan ini adalah maf'ulun bihi. So mana fi'ilnya zara. So zara itu adalah fi'il mutaaddi. Sebab ada maf'ulun bih, sebab ada objek. Okey, so clear antara fi'il lazim dengan mutaaddi. Satu ada objek, satu tak ada objek. Satu boleh bergerak sendiri, satu kena ada sesuatu yang disandarkan.
Sesuatu yang kena daripada perbuatan tersebut lah. Kan? Apa ni contohnya apa? Daraba, pukul, lagi apa? Bunuh, qatala, membaca qiraah, lagi kan? Lagi apa? Menuntun, syahadah, macam semalam kamu bagi contoh syahadu kan? Tu contoh mutaaddi. Apa yang kau tonton kan? Syahadu tilfaz. So saya tonton televisyen. Oh, okay. So syahadah tu merupakan fi'il mutaaddi. So Amirul dah tambah lah. Dia fi'il madhi dan juga dia fi'il mutaaddi. Tu adi. Okay. So kena ingat yang sebelum ni pembahagian madhi, mudhari', amar. Okey, kemudian tambah lagi ilmu iaitu lazim dengan mutaaddi. Contohnya jalasa. Jalasa ni fi'il madhi ke mudhari'? Jalasa. Jalasa mardi atau mudhari'? Jalasa maksudnya. Jalasa. Tengok tanda-tanda dia. Dia baris atas. Dia Oh, bukan mardi ke mudhari'? Mardi. dia fi'il madhi. So dia fi'il madhi, kemudian dia fi'il madhi dan juga lazim. Lazim. So Amir boleh uraikan lah. Jalasa ni fi'il madhi dan juga merupakan fi'il lazim. Kenapa fi'il madhi? Sebab dia menunjukkan Lazim. perbuatan itu telah lepas, telah duduk. Kenapa lazim? Sebab dalam ayat dia cuma memerlukan pelaku saja. Dia tak ada objek. Okay, jelasnya itu Jalasa maksud dia duduk. duduk. Okey, baik. Kan? Kalau Amirul kata, bukankah kita duduk di atas kerusi? Contohnya kan? Itu bukannya objek. Maksud? Itu bukan objek. Itu medium. Kita boleh duduk tanpa kerusi. Lantai boleh. That's why dia bukan objek. Okay, so kat sini pula, kat sini apa pula banyak-banyak ni kan? Yang ni hanyalah ulama nak cuba untuk menerangkan kepada kita bahawa bila masa fi'il itu boleh menjadi fi'il lazim. Kan? Antaranya ulama kata apabila kata kerja itu merupakan perbuatan yang menunjukkan kepada sifat semula jadi. Menunjukkan sifat. Contohnya syaja'ah. Apa maksud syaja'ah? Berani. Jabuna. Pengecut. Hasuna. Baik. Qabuha. Buruk. So, sekiranya menunjukkan sifat semula jadi ataupun sifat, maka ianya adalah fi'il lazim. Itu tanda-tanda je lah. Ataupun dia menunjukkan keadaan hay'ah. Sama. Contohnya, tala, iaitu bermaksud tinggi, panjang, ataupun qasura, pendek. Ataupun menunjukkan kebersihan, nazafah, bersih. Seperti tahura thawbu. So, fi'il tahura tu fi'il lazim. So, menunjukkan satu kebersihan. Nazufa pun, nazufa maksud bersih. Ulama. Yes, untuk membantu kita mengkategorikan macam mana nak kategorikan fi'il tu lazim ataupun ta'addi. Kalau lazim ni dia kata kalau dia menunjukkan sifat, kalau ianya menunjukkan keadaan, kalau dia menunjukkan kebersihan, kalau dia menunjukkan kekotoran, danas. Seperti wasikha al-jisim. Badan tersebut kotor, kan? Danasa wa qazira tu menunjukkan kepada kotor lah, ataupun menunjukkan kepada penyakit ghair lazim wala huwa harakah. Sebetulnya maridah, sakit, kasila, malas, nasyita, rajin, fariha, gembira, hasina, sedih, syabi'a, kenyang, atisha, aus. So tu menunjukkan perkara tersebut yang mana dia merupakan fi'il lazim atau ianya menunjukkan warna. Ihmarra ni fi'il kata kerja, tapi dia menunjukkan warna kan. Ihmarra ni merah kan. So dia merupakan fi'il lazim. Atau dia menunjukkan kecacatan. Amisha dan juga awira. So semuanya adalah fi'il lazim. Itu tanda-tanda lah. Kemudian fi'il muta'addi ya Amirul, dia terbagi bertiga. Ada yang memerlukan pada satu maf'ul, ada yang memerlukan dua maf'ul, ada yang memerlukan sampai 3 maf'ul.
Dahsyat tak? Dalam bahasa Arab, fi'il muta'addi tu kadang-kadang dia perlu satu objek je. Ada yang perlukan 2 objek, ada sampai ke 3 objek. Kenapa banyak? Oh. Contohlah, contoh yang mudah. Yang satu objek tu biasalah macam menulis kan, katabah. Yalah, kau tulis apa? Aku tulis surat. So, surat maknanya dia perlukan satu objek je. Tapi kalau memberi, fi'il a'ta. A'ta ni give lah. Memberi kan. So, Amirul, contohnya Amirul sebagai pelaku. A'ta Amirul. Apa yang kau bagi dan kau bagi kepada siapa? So, 2 maf'ul. Faham? Contohnya A'ta Amirul. A'ta Amirul Ahmad kitaban. Amirul telah memberikan Ahmad, ni objek pertama. Bagi apa? Buku. Ni objek yang kedua. Itu maklumat kepada Amirul lah. So ada 2 maf'ul kan. Ada sampai ke tahap 3 tau. Tiga objek. Contoh kata kerja a'lama. So contohnya Amirul nak bagi tahu a'lama Amirul kan, Amirul Ahmada ad-darsa mumti'an. Amirul memaklumkan Ahmad pelajaran itu adalah menarik. Contohlah. So a'lama ni perlukan kepada tiga objek. Okey, so tak apa, yang tu itu just macam pengenalan kepada Amirul bahawa fi'il muta'addi dalam bahasa Arab ada 3 jenis yang memerlukan 1 maf'ul ataupun 2 maf'ul ataupun sampai ke 3 maf'ul. Okey, sekarang ni Amirul, Dr. minta kepada Amirul untuk buat latihan ni. Okey, latihan ni dalam bentuk MCQ, pilihan jawapan, dan pilihan jawapannya ada 2 saja, alif ataupun ba, untuk menentukan kata kerja yang dalam ayat tersebut sama ada dia fi'il lazim ke muta'addi. Okey. Cuba Amirul tengok. Yang pertama. Jalasa at-talibu fil qa'ah. Jalasa at-talibu fil qa'ah. Okey. Al-fi'il jalasa huwa fi'lun muta'addin aw lazim? Jalasa. Jalasa Ni. muta'addin. Muta'addi ataupun lazim? Dia perlukan Lazim, objek ke lazim. tak? Lazim. Okey, lazim Lazim. kan? Okey, je adalah lazim. Okey, kataba at-talibu ad-darsa. Al-fi'il kataba huwa fi'il lazim atau muta'addin? Muta'addin. Muta'addi. Ahsan. Okey, kemudian nama at-tiflu mubakkiran. Nama at-tiflu mubakkiran. Tidur. Nama. So, fi'il nama, fi'il muta'addi atau lazim? Muta'addin. Bila tidur je tidur satu badan ke cuma tidur satu anggota je? Satu anggota je. So lazim. Ha? Muta'addi. Seluruh anggota. Maksud satu badan tu bila tidur, je tidur satu badan kan ataupun cuma tidur matanya saja? Matanya saja. So Ya matanya ke? saja dia tidur. Kau ingat Saya betul pun kalau tidur mata. tidur. Kejap. Semua satu badan lah tidur kan. Bila tidur memang tak bergerak lah. Sadinya lazim ke muta'addi? Lazim. Lazim. Okey. Syariba al-waladul ma'a. Syariba al-waladu al-ma'a. Muta'addin. Muta'addi. Kenapa? Maksudnya minum kan. So perlukan kepada Minum. objek. Okey lagi. Waqafa ar-rajulu amamal bab. Waqafa ar-rajulu amamal bab. Al-fi'il waqafa. Waqafa mana waqafa? Qama. Berdiri. Berdiri. Kalau berdiri. Lazim ke muta'addi?
Kalau berdiri lazim. Lazim kan? Lazim. Sebab Okey. dia tak membutuhkan objek. Dia tak perlukan objek. Betul. Okey, fatahal harisu al-baba. Fataha al-harisu al-baba. Fataha membuka. Al-haris penjaga, al-bab pintu. Muta'adin. Muta'addin. Okey, betul. Jadi Kharaja kena ada objek. at-tullab min al-fasli. Keluar. Keluar. Kalau Al-fi'l kharaja muta'addin atau lazim? lazim. Lazim. Mumtaz. Akala tiflu at-tufahata. Akala tiflu at-tufahata. Al-fi'l akala memakan, makan. Akala Muta'addin. apple. Muta'addin ke lazim? Kan. Ha. Ada objek. Okey. Muta'adin. Muta'addi. Sahih. Okey. Fil jumlah bada al-mataru yahtilu. Al-fi'l yahtilu turun tu. Yanzilu. Maksudnya yanzilu lah. Yahtul. Yahtul kan. Turun hujan. So, yahtul Lazim. tu muta'addi ke lazim? Lazim. Lazim. Okey, fil jumlah. Allamal ustazu at-tullaba ad-darsa. Ustaz itu telah mengajar pelajar satu pelajaran. Okey, allama tu lazim ke muta'addin. Kemudian kalau muta'addi ni agak naik sikit lah. Aras sekarang tu. Kalau dia muta'addi maf'ul yang memerlukan satu objek ke dua objek? Macam mana? Tapi yang saya tahu kalau yang alamat tu dia muta'addi. Okey, betul. Ada dua objek. Okey, dia dua objek ke satu objek? Tengok kat sini. Yang berbaris atas ada berapa? Oh, jadi dua. So dia dua objek. Objek pertama pelajar, objek yang kedua adalah pelajaran. So mana jawapan Alif ba Jim? Jim. Maf'ul. Jim. Kan maf'ulaini. Okey, kemudian akhir. Ayyul jumal at-taliyah tu'abbiru an fi'lin muta'addid. Mana jumlah yang berikut ni yang menunjukkan, menggambarkan kata kerja muta'addi. Alif, jalasa ar-rajul. Ada fi'il muta'addi ke kat dalam ayat tu? Jalasa tadi tu apa jalasa? Jalasa tadi maksud dia Duduk. Oh, tak ada, tak perlu. Tak ada, okey. Nama atiflu. Ada fi'il muta'addi tak? Tidur. Tak ada. Tak ada, okey. Qara'a at-talib al-kitaba. Ada fi'il muta'addi tak? Ada lah. Mana dia? Kat kata ba tu. Tak. Qara'a. Membaca. Kan? So, ni fi'il muta'addi. Mana jawapannya Alif ba ke Jim? Jim. Mumtaz. Okey, Amirul, boleh tak ni? Apa ni? Appearkan diri kamu. Dia nak screenshot sekejap. Oh, boleh. Record. Kalau lag pun tak ada masalah. Okey, Kejap. Okey, bersedia. Tadi sekali. Okey. Ya, Amirul Boleh. Tak dekat. Kita akan upload Ya, insyaAllah. Yang semalam dia dah upload dah. Semalam ni dia dah upload. Untuk hari ni dia akan upload lepas ni. Okey, ada soalan tak Amirul? Ada yang saya just kena buat revision sendiri. InsyaAllah boleh. Bagus. Sudah lag sekejap. Saya kamera. Aduh. Tapi tengok macam Amirul boleh faham dengan baik. Alhamdulillah. Sikit. So, saya kena buat revision sikit, betul insyaAllah boleh tangkap sikit.
mutaaddi dengan lazim. Okey, so kita belajar dua jenis lah kot untuk yang ni. Lazim mutaaddi lah. Lazim mutaaddi dan juga madi mudhari' amar. Maksudnya ada dua kategori. Kategori mengikut pembagian masa dan juga mengikut dia perlu objek tak perlu objek dalam ayat. Sebab dia berkaitan dengan nak buat ayat kan. Saya kena tambah saya punya pembendaraan kata sebab bila saya tahu maksud macam ni, saya dapat tahu mutaaddi ataupun lazim berdasarkan betul-betul duduk. Okey, baru saya tahu. Okey, yang ni. Macam tu. Betul, betul. Tapi nanti bila dah biasa nanti insyaAllah lah. Ni pun dah banyak perkataan dah. Jalasa tadi kita dah dapat perkataan jalasa, duduk, nama, kan. Lepas tu yahtulu, lazim. Lepas tu yang mutaaddi banyak lah kan. Qara'a, allama. Okey. Boleh insyaAllah. Okey, so naktafi bihazal qadar. Kita cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan pula Mirul Boleh. Terima kasih banyak. Okey. Selamat bercuti. InsyaAllah. Okey, selamat cuti juga. Esok cuti ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.